Hari ini 22 bulan 6 2026. Kami geng JTI seramai 5 orang ada trip ke Singapura. Kita akan pergi ke Universal Studio dan juga travel di City Center Singapura. Kita naik bas daripada Larkin Central. Kita start perjalanan dari pukul 8. Kita akan lalu terus naik bas ke Woodland. Okey, kita dah sampai dekat Immigration Malaysia. Kita turun bas tadi dan kita naik ke Immigration cop pasport dulu. Okey, kita dah settle cop pasport tadi. Sekarang kita nak kena queue balik untuk naik bas kembali. So dekat sini dia ada dua platform, platform A, platform B. Kita kena tengok bas kita tu dia pergi ke platform A ke platform B. So itu nak kena faham dulu lah. Macam kami naik bas 170 ni ada kat platform A. Okay, kita dah sampai dekat tambah Johor. Nampak laut tu? Tanah Singapura. Ni yang naik motor pergi sana lah. Ni yang kerja naik motor, kerja naik kereta macam ni. Okey, sekarang kita dah turun bas. Nak pergi ke shop pasport di Singapura. Okey, dari Woodland tadi kami ambil Grab pergi ke Universal Studio. Tiket dia $60 satu trip lah, 5 orang kan. Perjalanan akan ambil masa 1 jam 30 km. Okey, kita dah sampai dekat Sentosa Island. Masalah kita hujan lebat gila kat sini. Lebat, selebat-lebatnya. Kita kat atas. Okey, kita nak ke USS jalan sini. Masalah macam mana? Bismillah lebih sedih. Bayangkan dah beli tiket mahal-mahal. So, Allah belanja dengan hujan. Rezeki hari ini untuk kita. Alhamdulillah. Hujan yang turun bagaikan tiara. Kat langit tu tak nampak punca bila nak berhenti hujan tu. Aduh. Okey, kita nak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak simpan luggage kita yang besar, luggage yang besar $35, 35 Singapore dollar, Sing dollar. Betul. Jadi kalau boleh janganlah bawa beg besar. Aiman ni tak bawa, dia orang kaya. Kita nak pergi ke Mummy, Ancient Egypt. Kita nak naik ride yang tu dulu. Bismillah. Okey, kalau kita tengok bawah ni dia macam dekat US lah. Dekat Universal Studio ada macam ni. Dekat Walk of Fame. Kita dah naik ride Transformer. Yang ni memang best lah katanya. Indoor. First ride kita nak tengok macam mana. Ini kalau orang yang pening-pening kepala, sakit-sakit kepala, jangan naik. Berapa lama dah beratur? Dah beratur kat sejam dah. Naik tak sampai 5 minit. 10 minit ya naik. Wow! Give me more. Wang kata geli-geli. Okey, bawa 2 per 10 lah. Okey. Pening. Ambil okey. Okey. Kita baru selesai naik Mummy tadi. Memang best gila. Oka sampai bagai nak muntah. So kita nak pergi survey saat tempat makan. Kita nampak ni dekat Oasis Spice Cafe. Jom kita tengok apa yang ada. Ini makanan yang ada tengah hari lagi ya. Ini halal ni. Halal. 16 rial. Dia bagi kita macam mana? Kalau beli $25, $25 dapat diskaun $5.
Oh, dia beli sekarang. Okey, yang ni je ada tulis halal Halal Singapura. Sekarang kita pusing-pusing dulu. Kita tengok apa benda yang kita boleh naik lagi lah. Kadang-kadang hujan ni yang turun bagaikan tiara. Sekarang ni kita nak pergi ke Jurassic Park. Sekarang musim hujan, jadi tak apa, kita tengok. Okey, sekarang kita nak naik yang Rapid Adventure. Kita naik pelampung atas air. Dia akan bawa pusing lah tempat ni. So, sahabat kita Okas dah tewas. Makcik Mariati, kami tak dapat nak bantulah anak makcik tu. Dia dah rehat pasal jaga beg. Okey, kami teruskan perjuangan. Apa ni nama dia? Apa? Rapid Adventure. Rapid Adventure. Wow. Ini macam dekat Sawi Lagoon ni. Dah pening. Okay, kami dua plan nak masuk yang Dino Flyer lah. Dan nak cepat kita ambil yang single rider. Kalau kita tengok yang belah kanan ni semua orang tengah ratok nak naik yang by group. Yang kami naik single rider. Single rider memang cepat lah. Cumanya naik seorang-seorang lah lagi. Pisah dengan kawan. Okay, kita nak naik yang Dino Flyer ni. Okay, kita tengah naik Dino Flyer. Wah. Wow. Woo! Woo! Kita tengok Aiman. Depan sekali dia nak naik tu. So, kita tengok dia. Oh, Aiman! Kita jumpa balik kawan-kawan kita. Makan. Makan apa, Meh? Nasi apa? Biryani. Biryani ayam masala. Wan? Biryani mutton. Biryani mutton. Yang ni sahabat kita ni, aduh dah tewas lah. Kesian aku. Makcik Mariati, saya minta maaf lah, anak makcik dah tewas. Lain kali bawa Abang Okap pergi tengok paling kundang saja. Di kota, kali bawa pergi kota Formosa. Nak muntah. Ya Allah, tolonglah pelihara sahabat. Nak bawa kamera tak pergi muntah? Aku rasa aku pening lah. Tapi sebab aku makan Panadol, aku tak rasa. Tapi aku pening. Tahu? Jangan. Aku rasa pusing. Pinggan tak boleh lah? Pinggan okey? Pinggan jadi. Kepala pusing lah. Tapi makan Panadol tak rasa pusing. Tapi sebenarnya pusing. Makan apa, Man? Nasi apa? Tak boleh lah. Tadi mutton lamb masala biryani. Tunggu lupa. Harga berapa, Man? $16. Tambah dulu Bagi dia portion dia Jangan bawa lagi. Ya. So, dah tu kan? Dah. Alhamdulillah, selesai kita makan. Ni pening tak habis lagi. Yang ni nak settlekan sisa-sisa terakhir. Yang ni pun pening, geng pening mana ni. Yang ni geng adventure mana. Dia cari belum puas lagi. Belum puas lagi Lagi silent tengah. Human tak buka lagi. Aku rasa down gila weh. Yang ni dah bagai nak muntah. Ni tengok ni. Dah tidur weh. Dah tidur. Dia saya ajak weh, jom kita balik weh. Aku nak tidur Kita nak tidur. Aku dah ambil gambar depan USA. Aku dah main kira tak apa. Mereka nak balik naik Grab Aku down terus weh. Nasib baik lah Aiman ni. Pandai-mandai je orang berlakon dah tu. Amboi. Ni duduk tak kaya Grab ni. Tu nampak tu. Aku dah tengok Grab tu.
Mana Grab? Dah ada lah. Bukit Grab lah. Dia pun dah check dah, Grab nak balik $14. Sanggup mufarakah grup pun, tinggal kawan-kawan kat sini. Kita sektor makan di Oasis Spice. Makanan sedap. Sekarang kita pergi ke sana. Jom. Kalau kita tengok dia tulis wait time 35 minit untuk naik Mami Revenge ni. 35 minit ni kalau kita masuk yang lane biasa. Kalau kita nak cepat, kita naik yang single rider. Kita tak boleh share lah dengan kawan-kawan kita. Mungkin naik asing lah, split asing-asing. Tapi dia cepat gila. So nasihat, kalau nak datang Universal Studio, ambil yang single rider. Dia pantas. Okey, sekarang kita sampai dekat Far Far World. Tengok, memang cantik lah dia punya architecture sini. Okey, kita nak masuk tengok show. Show baru start. Alright. Kita lepas ni. Jom. Okey, tadi kita selesai masuk dekat Shrek 4D Adventure. Dalam ni dia ada show lah pasal Shrek. Dia duduk dalam satu pawagam. Kursi tu goyang-goyang. Kita pakai cermin mata. Ada animation macam-macam lah. So quite good juga. So untuk orang yang pening ni sesuai lah. Tapi lemah sangat lah. Kita kena naik yang adventure pula. Let's go. Kita nak pergi solat kat surau So surau dua kat mana? Kalau kita tengok tu pintu masuk. Itu pintu masuk. Sini. Dia dekat Minion Ada dekat sini. Inilah tempat dia. Ini Minion Fountain. Depan dia warna biru ni. Sinilah surau. Alright. Alright. Alhamdulillah. Cuma tak ada orang. Senang kita nak solat. Okey, kami naik Minion Ride. Dan macam biasa, kami ambil yang single rider. Tengok, kalau ada kosong-kosong, dia akan sulam masuk lah. Jadi tak payahlah beratok. $14. Tapi comel lah. Tengok ni. Hiasan dia. So, lulus tak lulus? Boleh lah. Main China agak. Memang lah. Takkan ambil in Singapore. So, kita dah selesai masuk yang Minion tadi. Sekarang dekat kedai lah. Macam-macam lah racun-racun yang disediakan untuk orang beli belah di sini. Minion banyak gila. Sekarang jam 3.51. Kita nak masuk Donkey Live Show, comedy show pukul 4. Alright, let's go. Bismillah. Okay, kita baru selesai tengok show Donkey tu. Apa review Donkey? Tak payah. Tak best. Donkey. Okey, Menghiburkan, senang terhibur. Apa review Donkey? Wajib pergi tengok persembahan Donkey the best. Donkey the show. Beli apa Yaman? Beli souvenir untuk sikit anak. untuk anak. Macam-macam dah tu. Tu dia Minion. Ni nampak tak gambar. Ni fridge. Okay, fridge magnet. Ni fridge magnet. Ni mainan. Alhamdulillah, kita sudah selesai tour kita hari ini di Universal Studio Singapore. Sekarang pergi mana? Sekarang kita akan balik ke hotel di Bugis dan cari makan, relax santai-santai. Letter hari ini. Jom balik hotel. Okey, share sikit. Apa masalah kita hari ni? Salah kita hari ni kan, antara 5 ni 2 je ekstrim. Kita 2 lah. Boleh main semua. Yang lain ada yang pening, ada yang ngantuk. Maksud cuaca pun Cylon tak buka, Human tak buka, tak boleh naik, hujan. Roller coaster tak boleh naik. Okey, kita sekarang daripada Sentosa, kita nak pergi ke hotel.
Kita dah sampai hotel kita, Nubi Hotel. Memang strategik. Kenapa kita pilih hotel ni? Hotel ni kita pilih tu Masjid Al Sultan, masjid yang paling tersohor sekali di Singapura. Sebab apa kita nak pergi Bapa kita kita nak berjemaah di berjemaah? masjid. Waktu bila solat? Solat Maghrib. sepanjang waktu fardu kita akan solat di masjid insya-Allah. InsyaAllah takbir. Okey, masuk. Sekarang jam 7.08 petang. Kita jalan kaki pergi ke masjid di belakang tu. Masjid apa nama kah? Ini kapsul ni Masjid Al Sultan, Masjid Al Sultan. Kampung Bugis. Kampung Bugis. Kita baru turun nak pergi masjid. No, kedai makan. Al Tasnim Restaurant. Ada apa? Biryani, lam sheng, murtabak, tulang merah. Oh, halal. Mencabar sungguh. Baru kata nak pergi jalan-jalan cari makan, tepi hotel dia bubur. Oh. Tak apa, kita pergi solat dulu. Alhamdulillah kita dah sampai Masjid Al Sultan, satu masjid yang rasa begitu lama sekali. Nanti kita tengok macam mana sejarah masjid ni. Besar lah sana, ada mungkin dewan dia, mungkin pusat pengajian. Tempat ni memang strategik ya. Kalau siapa datang Singapura, kita boleh cari berdekatan hotel-hotel berdekatan dengan Masjid Al Sultan. Kedai makan pun yang sangat banyak di sini. Macam tulang merah apa semua, murtabak Singapura. Nasi Padang apa tak? Nasi Padang yang terus Nasi Arab. semua ada di sini. Terbaik. Kampung Bugis. Satu restoran yang direkomend oleh semua yang datang di Singapura. Restoran Zam-Zam Restoran. Antara hidangan yang menjadi pilihan sup tulang merah, Murtabak Singapura, mie goreng. nasi gravy. Itu yang terbaik. Datang try. Murtabak Singapura, daging, mie goreng, Ayam. wow, Tulang merah. Buat. Kita try yang signature di sini lah. Yang pertama tulang merah. Ini tulang kambing kan, $10. Lepas tu murtabak, yang ni saiz sederhana, $15. Dan mie goreng ayam, $11. oh kan? Bawa Singapura. Ha? Bawa Singapura. Murtabak, sedap. Sedap lah. Sedap lah merah. Sedap. Sedap. Jadi buat asap. mie benar. Sedap. Okey Wan, murtabak okey Wan. Sedap lain rasa dia. Yang murtabak Indonesia menang-menang. Yang ni menang ni. Oh. Wih, makan memang okey weh. Ni tulang merah. Tengok, ini goreng habis. Murtabak habis. Tulang merah pula. Leceh. Okay, kita buat bayar yang tadi kita makan ni, murtabak tulang. Harga dia RM128 Malaysia. Boleh bayar dengan CMB, transfer macam tu lah. Tak payah risau, tak ada duit Scan, QR. QR je. Jangan risau. Okay, kita dah set makan satu kedai Zam-Zam $40. Sekarang kita pergi Tasnim sebelah. Okey, tadi kita sampai kedai pertama. Sekarang kita sampai kedai kedua. Tasnim.
Kita nak makan kedai nombor 2 malam ni. Tasnim, dia duduk di corner dekat dengan hotel kami. Kita try tengok macam mana, yang mana power ni. Tasnim Order apa? Order apa? Order sama lah, martabak. Ada try biryani dia. Dia kata biryani dia recommend. Wow. Biryani. Okay, kita tengok kat belakang tu Masjid Sultan azan Isyak. Kita dah jamak dah lah. Dekat Singapura inilah satu-satunya masjid yang dibenarkan azan guna speaker luar. Alhamdulillah, tempat kita pilih pun Islamic ni lah, insyaAllah. Ni kawan-kawan duduk makan. Beli satu share 4 orang. Kaya lah hampa macam ni. Sedap. Sedap daripada tadi lah. Nasi biryani Tasnim Okay, lulus. Sedap. Kita try. Terbaik.